السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم لهذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا آمين. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, salam Aid Mubarak. Selamat menyambut Aidul Adha yang sangat besar artinya kepada kita orang-orang Islam. Aidul Adha adalah hari kebesaran yang jauh lebih besar daripada Aidul Fitri. Cuma kita di Malaysia diterbalik. Aidul Fitri jadi besar, Aidul Adha jadi kecil. Sebenarnya Aidul Adha itu yang besar. Itu sebab dia ada hari nahar, dia ada hari-hari tasyriq, sehinggalah tenggelamnya matahari 13 Zulhijjah, kira-kira hari Sabtu ni. Dan di sepanjang itu kita disunatkan, amat digalakkan dan dituntut untuk melakukan ibadah kurban. Betapa besarnya Aidul Adha itu. Kita diharamkan berpuasa sebab ayyamut tasyriq ayyamu aklun wa syurbun wa zikrillah. Nabi sebut hari-hari tasyriq itu adalah hari untuk makan-makan, hari untuk minum-minum dan berzikir kepada Allah. Jadi tak payah tunjuk handa nak puasa lah dalam sehari dua ni kan. Haram hukumnya. Yang Nabi suruh kita makan. Maksudnya sembelihan kurban itulah antara yang dimaksudkan oleh Nabi. Makanlah, sembelihlah kurban, makanlah. Dan mudah-mudahan untuk masa-masa yang akan datang kita lebih memahami mana yang patut kita besarkan. Tak salah pun membesarkan Aidul Fitri itu sebab kita puasa sebulan kan. Cuma dia jadi meriah tu, dia ada lagu raya kan. Aidil Adha mana ada kan, mana ada lagu Aidil Adha. Jadi begitulah keadaannya. Alhamdulillah Allah beri keizinan kepada kita sekali lagi pada tahun ini untuk kita masuk ke dalam bulan terakhir dalam bulan Islam. Baik, masih lagi dalam Al-Kitabul Janaiz, dalam membicarakan tentang hal ehwal berkenaan dengan janaiz, janazah ataupun jenazah dalam bahasa Melayu kan. Kita dah baca sebahagian kecilnya dan mukaddimahnya dan seterusnya. Muka surat 465. Mungkin tuan-tuan nampak saya macam kelam sikit muka ni. Saya bawa balik dari perantauan. Saya tak raya di sini. Saya raya di negeri Aceh, Darussalam. Seminggu saya duduk sana. Tu yang masa Datuk minta pergi kuliah tu saya tak ada tu. Saya dah berada di Aceh. Ingat nak berkorban di sana, tapi mereka yang rupanya di sana dia dah bagi-bagi
Dan dinas ni pendidikan berapa ekor diserahkan kepada Masjid Raya Baitul Rahman untuk buat. Banyaklah kan. Masjid Raya tu kalau tuan-tuan pergi 20 tahun ke 10 tahun dulu, banyak dah beza dia. Saya pergi last 2010. Itu atas nama jabatan lah. Selepas dilanggar tsunami. Belum ada pembangunan yang macam ni. Semualah seluruh Aceh tu termasuk masjid tu. Hari ni kalau kita pergi, memang suasana tu macam di Masjid Nabawi. Dipasang payung tu. Payung macam Masjid Nabawi tu yang kembang tu. Exactly sebiji macam tu. Mahal kos dia. Dan keseluruhannya itu ditanggung oleh kerajaan Arab Saudi lah. Jadi bila kita keluar, saya pergi awal, lepas subuh saya terus masuk je untuk solat hari raya. Dipesan begitu. Kalau lambat sikit, tak masalah kan. Masuk ke dalam sembahyang solat sunat Aidul Adha. Memang kita vibe tu kita rasa macam kat Nabawi je lah kan. Pertama kali saya bersolat di luar pada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, keluar melihat lautan manusia. Lautan manusia. Saya pun Google tentang kapasiti muatan yang kan. Kalau penuh sampai ke jalan yang kita tengok tu, rupanya lebih 30,000 orang yang boleh bersolat di situ. Maknanya pagi semalam ni saya bersolat raya lebih kurang 35,000 orang jemaah. Di masjid tu memang besar. Masjid dia besar kan. Dataran dia pun besar, macam dataran Masjid Nabawi tu dia buat. Allah, alhamdulillah kan. Allah izinkan lah kan. Baik, yang seterusnya muka surat 465, tanda-tanda hampir meninggal dunia. Yang ni orang-orang tua kita mahir lah kan. Banyak tanda meninggal dunia ni. Tapi dalam kitab Misbahud Duja ni disyarahkan sikit je lah. Yang lebih tu kita carilah, pandai-pandailah kita cari kan. Ni antara yang memang selalu disebut-sebut oleh tuan-tuan guru kita dan juga orang tua kita. Antara tanda-tanda orang yang hampir meninggal dunia ialah: 1, tapak kakinya lurus. Saya dah sebut selalu dengan tuan-tuan kan. Kita kan bila kita baring macam tu kan kaki kita. Kalau kita tengok kalau kaki dia dah tegak macam tu, ataupun dia dah macam tu, dia menyandung ke sana, ataupun dia tegak lurus je, dia tak lagi macam tu, itu tanda-tanda yang dia berada di penghujung nyawa. Bila orang nazak, itu kita tengok. Antaranya kita tengok 1. Yang kedua, hidungnya tunduk. Hidung tunduk macam mana ni kan? Macam mana nak tengok hidung tunduk? Hidungnya kecut ataupun layu. Hidungnya layu, dia dah mula nampak macam macam turun lah, macam turun. Daripada sini ni nampak turun, di sini dah mula kecut, macam ada berkedut. Sinilah terutamanya nampak dia dah mula layu. Tu maksudnya hidungnya dah tunduk. Itu kita jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan kalau ada tanda-tanda tu. Yang ketiga, sendi pergelangan tangan renggang. Sendi pergelangan tangan ni kan dia sendi ni kan. Tu sebab kita pegang sini. Bila kita pegang dia tenggelam je. Kita pegang ni rasa tenggelam. Pegang atas berasa tenggelam. Cuba pegang masing-masing, tenggelam tak? Kalau tenggelam tu tak lama tu. Bukan kita pegang sendiri. Kalau kita pegang sendiri, rapat kan? Mana dah pegang kan? Orang lain lah yang pegang. Orang lain lah yang pegang. Ketika kita nazar, takkan kawan tengah berjoging tiba-tiba panggil masa ni pegang, oi kau ni tak lama ni. Kan macam tu cerita dia orang yang sedang di pembaringan. Itu tanda-tanda dia. Kemudian pipinya lekuk, dia tenggelam. Dia dah mula nampak tenggelam ni. Tak banyak sikit nampak dia dah mula turun. Ni dah mula turun. Nampak dia dah mula ke bawah lah, dah mula ke bawah. Itu antara tanda yang jelas lah. Masa tu kalau kita orang yang tahu, kita orang yang ada pengalaman dengan menghadap orang yang sakratul maut, jangan tinggal lah. Kalau itu kawan kita ke, orang yang terhampir dengan kita ke, ataupun bukan siapa-siapa dengan kita tapi tak ada orang nak jaga, kita tunggu tengok, jangan tinggal. Mana dekat lah.
Apabila nampak tanda-tanda kematian pada seseorang, baringkanlah dia pada rusuknya yang kanan. Biasalah itu memang sunnahnya begitu kan. Jika tidak boleh pada rusuknya yang kiri, baring kanan atau baring kiri lah. Sebab mudah untuk kita talkinkan dia kat telinga ni kan. Jika tidak boleh, baringkan dia dengan muka dan bahagian bawah telapak kakinya dihadapkan ke kiblat, macam kita baring jenazah di dalam rumah. Kita masuk dalam rumah, kita nak baring macam mana, tengoklah kiblat mana kan. Kalau kiblat sini, bentanglah tilam situ, kepala ke sana, kaki ke sini. Kepala tu mesti menghadap kiblat, kaki mesti runjuk ke sana kan. Dan afdalnya dalam mazhab Syafi'i bukan letak di lantai. Afdalnya dalam mazhab Syafi'i letak di atas katil. Supaya jenazah itu tidak berada sama paras dengan tapak kaki orang hidup. Memuliakan jenazah tu. Dan buntut orang yang berjalan ni tidak melepasi kepala jenazah tu. Tapi orang kita dia ada tradisi dia. Ini rumah dia kan. Biarlah dia duduk kat bawah. Ni bukan cerita rumah tak rumah kan. Ini cerita sunnahnya, afdalnya jenazah ni ada katil bujang tu letak atas katil. Tu dalam mazhab Syafi'i begitu. Letak tinggi pada buntut, tinggi pada tapak kaki orang yang hidup ni. Baik. Tak apalah tu orang meninggal. Orang sakit pun sama. Kemudian tinggikan kepalanya, sama macam jenazah jugalah, main dengan mayat juga. Tinggikan kepalanya sedikit dengan sesuatu, letak apa, bantal lah kan. Biasa kita letak bantal bawah kepala dia, tinggi supaya wajah dia ni menghala ke arah kiblat. Dan talqin kepadanya dengan perlahan dan tenang kalimah tauhid la ilaha illallah. Talqinkan dengan perlahan dan tenang. Jangan sampai satu rumah, satu kampung dengar kan. Kita nak talqinkan dia yang sedang nazak, yang suara sampai sekuat-kuatnya tu buat apa kan. Dengan perlahan dan tenang. Jadi pergi kat telinga dia, jangan kita duduk kat sini, dia kat sana. Mengucap la ilaha illallah. Cepat. Orang tu duduk sana. Bukan macam tu, duduk kat telinga dia pelan-pelan, telinga kanan. La ilaha illallah itu biar jelas. La ilaha illallah. Selesai. Dengan perlahan dan tenang. Ni yang nak mengajar kalimah la ilaha illallah ni. Jangan tergesa-gesa menyebutnya. Maknanya jangan macam nak kejar apa pula. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan macam tu. Itu kalau kita buat tahlil malam Jumaat. Balutlah, kuat mana pun tak apa. Ni orang yang sedang berhadapan dengan malaikat maut. Dia dah nampak dah malaikat maut tu datang. Jangan memaksa dia untuk mengucapkannya. Umpamanya, ucapkanlah. Paling afdal talqin itu dilakukan oleh selain daripada ahli warisnya. Jangan bila kita la ilaha illallah, jawab. Jangan diam, jawab sampai. Orang tu dah nyawa-nyawa ikan, apa kau paksa dia kan. Ada orang macam ni tu. Jawab. Kerana dia suara tak kuat, dia pelan je. Ikut. La ilaha illallah. Ikut. Bukan macam tu. Lafazkan sahaja perkataan itu sahaja. Saat orang horah-horah ni, saat orang dalam sakarat ni, jangan ada perkataan lain selain daripada la ilaha illallah, atau paling kurang Allah tu paling kurang. Jangan ada perkataan lain, sebab kita tak nak masa tu syaitan yang sedang menyerang dengan dahsyatnya pada ketika itu dapat mencelah di tengah-tengah kealpaan kita. Syaitan akan serang habis-habisan masa tu. Dia panggil semua bala tentera dia, sebab dia nak jadi geng dia. Biar dia mati dalam keadaan dia tidak menyebut nama Allah, esok dia jadi geng kita kat dalam neraka jahanam. Masa tu kita jangan tinggal la ilaha illallah. Afdalnya siapa? Anak, isteri, suami? Bukan. Afdal ni orang lain lah.
Sebab apa? Orang yang menjadi waris ni, suami ke, isteri ke, anak ke, cucu ke, tak kira lah, yang ada pertalian darah ni, dia akan ada satu perasaan lain. Perasaan sedih, perasaan hiba, perasaan takut, perasaan cemas, semua ada. Akhirnya dia yang lafaz pun dalam keadaan menangis, contohnya dia akan tersekat-sekat. Nampak tak? Dia sebut la ilaha illallah, la ilaha, kan? Contoh, kan? Tak habis, kan? Sedangkan dia sangat memerlukan ungkapan yang sempurna dan tenang. Panggillah orang lain. Selalunya kalau kat kampung orang panggil siapa? Pak Imam lah, kan? Orang panggil Pak Imam atau Tok Guru dalam kampung tu orang akan panggil. Saya sangat berpengalaman lah benda ni. Tengah malam kadang panggil, kan? Pukul 2 pagi, pukul 1 pagi, Assalamualaikum, ketuk pintu. Ustaz ada. Pukul 3 pagi memanglah ada, kan? Ayah Nazar, Pak Long Nazar, makcik Tenat, pergi. Arwah ayah ni dia pergi, tak kira tengah malam pun dia pergi. Sebab itu hajat orang, kan? Pergi. Kadang-kadang kami ikut, sonok, kan? Ikut. Kita budak lagi, sekarang kan? Tapi suasana tu, kalau boleh, kalau ada orang yang soleh, panggillah orang yang soleh, orang yang berilmu, untuk menghadap kita punya waris tu. Itu lebih baiklah. Baik, faedah surah Yasin dan surah Ar-Ra'du memudahkan roh keluar. Kita baca dulu. Orang yang hadir sunat membaca surah Yasin di sisi orang yang hampir meninggal dunia, yakni muhtadirun, orang yang meninggal dunia lah, nak meninggal dunia ni. Sunat juga membaca surah Ar-Ra'du kerana ia memudahkan roh keluar. Baik. Yang duduk di sekeliling jenazah ni, biar seorang je yang ajar mengucap. Jangan semua nak tunjuk pandai mengajar mengucap. Yang kaki mengajar mengucap, yang belah kanan, belah kiri, tak tahu arah dah orang yang sakit ni, kan? Seorang je. Kalau boleh, cari seorang yang dipercayai. Orang yang kita tahu orang soleh lah, tak kira lah dia ustaz ke tak ustaz, dia seorang yang soleh, kita tahu dia orang baik, kan? Syaitan takut dengan orang baik, jadi bagi dia duduk situ. Yang lain duduklah jauh-jauh, tak apa, duduk luar sana pun boleh, duduk kat situ pun boleh, duduk mana-mana pun boleh, duduk atas sofa boleh. Bacalah, paling kurang baca Yasin, kan? Ataupun apa lagi, baca surah Al-Insan. Surah Al-Insan, Hal ata 'alal insan, kan? Yang kita dah baca esok ni, kan? Ataupun bacalah surah Al-Mulk, atau baca surah Al-Waqi'ah, atau baca surah Ar-Rahman. Mana-mana lah tu. Dalam kita duk mengaji tu, tengok dia ni macam ada sesuatu, macam ada yang menyinggah atau menumpang dalam badan dia. Kadang cara dia bernafas bunyi, kan? Kadang mata dia kejap buka, terbeliak. Kadang mata dia tak tutup, mata terbuka, merah saja. Kejap dia pandang sana, kejap pandang sini. Maknanya ada sesuatu yang sedang menumpang. Masa itulah baca surah Ar-Ra'du. Masa tu baca surah Ar-Ra'du. Kalau nampak susah sangat dia nak melepaskan roh daripada jasad, ada yang menahan ni, baca surah Ar-Ra'du. Seorang baca duduk di kaki. Duduk di kaki, seorang talqinkan telinga dia, seorang duduk di kaki, ataupun duduklah mana-mana yang hampir dengan orang yang sedang nazak ni. Baca surah Ar-Ra'du, insya-Allah rohnya akan keluar. Mudahlah dia keluar. Tu memang diajarkan kepada kita. Itu Nabi ajar kepada kita. Baca, insya-Allah mudah, kan? Baik, tambih. Mentalqinkan orang yang sedang nazak. Apabila orang sakit atau sudah tenat dan dalam keadaan nazak, sunat diajarkan, yakni ditalqinkan kalimah la ilaha illallah sahaja, tanpa ditambah Muhammadur Rasulullah. Ni pun saya dah sebut dulu, kan? Supaya orang yang nazak dapat menumpukan untuk terus menerus ingat kepada Allah. Masa tu siapa dapat bantu dia? Tak ada siapa dapat bantu dia. Dia tu kita lah, kan? Kita ni dalam keadaan nazak, dalam keadaan sakratul maut, dalam keadaan sakit yang amat sangat ni, roh nak cabut keluar daripada jasad ni.
Siapa yang ada dengan kita masa tu? Tidak ada sesiapa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bercerai tanggal membuat iqrar bahawa tidak ada Tuhan yang layak ku sembah melainkan Allah. Itu satu. Yang kedua, kalimah la ilaha illallah ni dia boleh lafaz walaupun dalam keadaan mulut tertutup rapat. Dia lidah aja. Tutup ni, lidah boleh mengungkapkan la ilaha illallah tanpa buka mulut. Jadi orang yang sakit, dia memang tak buka mulut kan. Jadi dalam mulut dia tutup mulut dia, kita mengharapkan lidah dia melafazkan la ilaha illallah. Tapi kalau dia buka mulut, kita boleh nampak itu lagi baiklah. Itu lagi baik. Jangan panjang-panjang asyhadu an la ilaha illallah, tak payah. Tu orang nak masuk Islam, dia nak mati bukan masuk Islam. Kita boleh asyhadu an la la ilaha illallah. Tak payah la ilaha illallah. Sebab saya pernah dengar menziarahi satu orang sakit lah. Saya dengar ada yang mengajar tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ui, dalam hati payah tu Syekh, dalam hati saya kan. Tapi kita tak tegur lah, kita ziarah begitu-gitu ikut orang kan. Tak boleh tegur masa tu, takut dia akan jadi tegang lah kan, menyeksa orang yang sedang sakit. Jadi payah dia nak sebut. Memang bila dia mengucap la ilaha illallah tu automatik dia adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Yang penting ucapkan la ilaha illallah. Baik. Berapa lama? Sampai kita nampak dia habis. Sampai nampak dia habis. Kalau kita duk ajar tu nampak dia macam melawan, ada kes. Bila kita dah banyak kali tu kan, dia tak puas hati. Dia sakit, dia memang dah sakit tak sedar apa, tapi tangan dia naik. Tangan ni, masa tu syaitan sedang membisikkan sesuatu di sebelah telinga kirinya. Lafazkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelah kiri ni tiup dengan kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Puf, tiup telinga kiri dia ni. Sebab syaitan sedang masukkan benda-benda. Tak payah tu dah kan. Tak payah tu dah, okey lah. Kalau tak ucap tu pun okey lah. Dan kan ada ni, makau kan. Jadi kita teruskan la ilaha illallah tu. Jangan putus. Kalau kita rasa penat, orang lain ganti. Pastikan dalam keadaan dia dah pun nazak lah. Kalau dia masih lagi boleh bercakap, tak payah la ilaha illallah. Masih lagi duk tanya tentang saham kan. Saham ni macam mana naik kan. Lepas tu dia urut dada kan, kita pula la ilaha illallah. Tak payahlah. Dia sampai ada nazak sahaja kan. Baik. Sampai dia habislah. Sampai dia habis. Baik, seterusnya. Faedah lagi. Kaedah memejamkan mata mayat. Mayat yang terbuka matanya adalah kerana pandangan mata atau mengikut roh yang dicabut, mengikut hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Ni kitab yang saya dah baca kat surau Datuk lah. Kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti kan. Malam pertama dan Alam Barzakh. Ni hadis sahih. Kenapa mata dia terbuntang? Terbuntang, rohnya dicabut dengan begitu kasar oleh malaikat. Kita tahu dah dia siapa kan. Kadang-kadang tak payah nak cabut, tak payah kita nak tutup mata dia. Bila dia la ilaha illallah tu dia angkat sekali kan, dia angkat tu bukan sebab apa, dia angkat tu dia melihat roh dia keluar kan. Kita nampak mata dia kena macam tu kan. Orang cakap apa, dia menahan kesakitan yang amat sangat. Dalam kitab bukan sebab tu, dia kata sudut sains memang dia kata menanggung sakit. Jadi macam tu kan. Dalam Islam sebab dia tengok roh dia keluar daripada jasad. Roh akan mengucapkan selamat tinggal pada jasad. Roh akan berterima kasih pada jasad. Masa malaikat tarik keluar ni, bila roh tu nak diangkat ke langit, roh akan mengucapkan kepada jasad, terima kasih wahai jasad. Sepanjang aku ada bersama-sama dengan kamu. Kamu buat ni. Semua disebut tentang kebaikan jasad. Jasad pula jawab balik pada roh. Itu yang mata macam tu. Jasad jawab pada roh, wahai roh, terima kasih kerana sudah berada dalam tubuhku begini. Begitu juga sebaliknya.
Bila dah tarik tu, mata pejam itulah keadaan orang yang insya-Allah pergi dalam keadaan baik. Tak payah kita tutup. Ada memang banyak yang kes-kes macam tu kan, tak payah kita tutup, dia auto tertutup dengan sendiri, tutup. Habis. Kalau dalam filem memang tertutup sendirilah, sebab dia semua mati dalam iman kan. Filem ke Hindustan sama, Hindustan mati pejam mata kan, tak payah kita tutup. Tak tahu lah dia mati macam mana kan. Baik. Jadi kena tutup. Imam Asy-Sya'ani berkata, perbuatan Nabi ni, yang kenapa kena tutup mata jenazah mayat ni, Nabi buat. Yakni memejamkan mata Abu Salamah. Nabi tarik mata Abu Salamah, menunjukkan dalil atas sunnahnya perbuatan ini, dan seluruh ulama ittifaq. Makna seluruh ulama sepakat dalam perkara ini. Yang ini tidak ada pertentangan. Seluruh ulama berpendapat tutup mata mayat itu adalah perbuatan Nabi. Tidak ada pertikaian. Bukan semua mayat ni dia boleh tutup mata dengan sendiri. Jadi kita pun tarik, tutup. Pap, terbuka balik. Tutup lagi. Pap, terbuka balik. Rasa-rasanya ada kali ketiga tak? Nak pula pukul 12 malam dia meninggal. Kalau kita kan, kena terbuka kali ketiga tu lagi besar pula buka kan. Tak tunggulah kan. Assalamualaikum kan, bagi orang lain lah masuk kan. Tapi kena tutup lah kan. Mayat tak bunuh orang pun, tak ada sejarah dalam sejarah Islam mayat bunuh orang, tak ada kan. Baik. Imam Nawawi juga mengatakan kesepakatan ini dan hikmahnya ialah supaya wajah mayat tidak dilihat sebagai menakutkan. Kan orang tua-tua kita kan, orang Melayu, bila dia nakkan sesuatu, apa ayatnya? Harap-harap dapatlah makan tu ni kan. Tak adalah mati esok mata terbuka. Dia ngakak kita, dia nak suruh cari juga benda tu kan. Sebenarnya dia nak benda tu, bukan sebab dia takut mati mata terbuka kan. Ni cerita telur termakul dia ni kan. Cerita si tanggang kan. Dia nak benda tu, habis mata terbuka kalau tak dapat. Kita Allah cari sampai dapat kan. Jadi bila orang meninggal mata terbuka, agak-agak apa perasaan orang? Kita pergi, dia dah meninggal, mata terbuka macam tu kan. Bila kita buka je, agak-agak macam mana perasaan kita? Kita tutup dia kan dengan kain putih. Mana jenazah ada rumah tu. Kita pun buka, tengok mata bulat je lah. Agak-agak macam mana perasaan kita masa tu? Terkejut tak? Tuan-tuan saya tak tahu. Kalau saya sendiri dah dua kali saya jumpa benda macam ni, terkejut. Terbuka. Kita manusia kan, takkan nak kata kita handa. Terkejut juga. Dia ada rasa terkejut kan, walaupun mata dia tak bergerak. Jadi kata Imam Nawawi, supaya wajahnya tidak dilihat sebagai menakutkan, dia adalah jenazah, dia adalah mayat kan, biarlah matanya tertutup. Kita tahu maknanya kehidupan dunianya sudah pun berakhir kan, dia sudah berada di alam lain. Syekh Hasan Al-Adawi menukilkan daripada Syekh Al-Amir yang berkata, jika mayat terbuka kedua-dua matanya, tengok ni, yang ni, amal ni. Jika mayat terbuka kedua-dua matanya, hendaklah seseorang menarik kedua-dua lengan mayat, dan seorang lagi menarik kedua-dua ibu kaki mayat, dan dilakukan bersama-sama, ia boleh menutup mata mayat mujarrab. Dia kata, pegang ni sini, tangan mayat ni terpegang, tak apalah, mana-mana kiri kanan pegang, tarik bagi dia tegang. Seorang pergi kat ibu kaki, pegang ibu kaki macam tu, kepak sikit dia tarik dengan perlahan. Jangan pergi macam orang nak bersenam tu kan, tarik ibu kaki, tak bunyi pun, tarik sini baru bunyi. Pegang macam tu, seorang pegang, tarik serentak dengan tarik lengan ni macam tu, insya-Allah mata dia tertutup. Kalau kita dah tolak tak mau, maknanya sendi dia duduk di situ, sendi mata tu duduk di situ, urat tu, dua lengan ni dengan dua ibu jari kaki, serentak seorang kat ibu jari kaki dua-dua,
seorang kat tangan ni, tarik. InsyaAllah mata dia tertutup. Cuba. Jangan buat sekarang. Tak bangun dia lagi kan. Apa tu? Ada itu kalau letak shilling ni zaman Rom kuno. Zaman Rom kuno, zaman Troy dulu. Memang dia letak shilling tu dekat mata. Tak tahulah apa sebabnya kan. Baik. Jadi itu kita boleh buatlah, kita boleh amalkan. Cuma kalau tak ada kemahiran jangan buat-buat. Kan? Orang tu dah memang ada masalah kencing manis, tulangnya reput. Tarik pup, tercabut tangan. Apa nak jawab? Apa nak jawab? Polis datang tengok tangan cabut. Kan? Tadi kata mati sakit tua. Ni tangan cabut apa hal? Dia punya kerja. Tak pasal-pasal jadi kes polis kan. Jadi buat dengan ada skill lah, kena ada skill. Teknik dia kena betul. Baik. Ada doa tak baca dia? Ada. Doa yang dibaca ketika memejamkan mata mayat ialah masa kita rukuk tu, macam ni je, jari ni dengan jari ni. Dua ni je. Tolak macam tu. Tak pun semua jari pun tak apalah. Tolak macam tu ataupun macam ni je. Apa doa dia? Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pendek je doa dia. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menyebut nama Allah dan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita orang Islam, kan? Kita orang Islam, begitulah kita akan kembali kepada Allah. Macam mana kita kenal Allah? Sebab adanya Rasulullah yang membawa agama itu kepada kita. Jadi begitulah caranya. Payah nak hafal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Tu je kan. Tak payah nak banyak. Bacalah Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim, ataupun paling tidak la hawla wala quwwata illa billah. Allah. Tarik mata dia, tutup. Tu je. Baik. Ta'ziah kepada keluarga mayat. Sunat bertakziah kepada ahli keluarga mayat sama ada ahli keluarga mayat tersebut kecil atau besar. Tengok dalam Islam ucap takziah ni sama ada yang meninggal tu kecil ke besar ke, ataupun ahli keluarga tu kecil ke besar ke, lelaki atau perempuan, kecuali perempuan yang muda, hanya mahramnya sahaja, yakni perempuan muda sahaja yang boleh bertakziah kepadanya. Apalagi kalau dia adalah janda muda, anak tiada, kita beria pula pergi ucap takziah. Sebelum ni tak pernah ucap takziah pun orang meninggal. Hari tu kita dah 3 kali pergi ucap takziah. Apa hal? Apa masalah kau? Saya bukan apa nak mengenangkan dia muda, baru 23 dah kematian suami ni. Kan? Habis tu orang lain yang tua tu kita ucap tua, biarlah dah. Perempuan muda kita jangan ucap takziah dengan dia kecuali mahramnya sahaja, pak long dia, pak cik dia, abang dia, adik dia, tak kira lah siapa, ataupun yang sama dengan dia, sesama perempuan dengan dia. Kita orang lelaki tak payah. Baik, sunat bertakziah sebelum mayat dikuburkan dan selepas dikuburkan sehinggalah 3 hari selepas kematiannya. Kerana waktu itu keluarga mayat masih terasa kesedihan berpisah dengan orang yang tersayang. Baik, takziah ni paling afdal bila dengar je meninggal, pergi ucap takziah. Kan? Ucap takziah macam mana? Saya ucapkan takziah. Panjang tu kan? Tak pun salam dengan dia, takziah. Itu ucapan dia. Takziah. Kalau nak doa, tak payah doa depan dia. Tak lainlah berdoa kan. Ucap takziah tu tanda simpati kita dengan dia. Bila dengar je kematian, sehinggalah dia masukkan ke liang lahat. Itu yang paling afdal. Kemudian bila lagi? Selepas daripada ke bumi meninggal tu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tetapi seandainya kita duduk jauh,
Kan, kita bekerja di pelantar minyak contohnya kan. 6 bulan sekali baru boleh balik. Kan pelantar minyak ni 6 bulan darat, 6 bulan laut kan. Lepas 6 bulan baru balik, cerita jumpalah dengan waris yang meninggalnya ayah dia tadi. Ni kawan kita daripada kecil kan. Kita jumpa waris, takziah kita kata. Ni 6 bulan dah ni. Boleh. Sebab jarak yang sangat jauh tak melayakkan dia ucap takziah masa tu. Tapi sekarang senangnya kan. Dah ada WhatsApp semua kan. Tapi kalau orang yang bersekitaran kita sini 3 hari sahaja ucap takziah. Kerana apa? Kerana kesedihan berpisah dengan orang tersayang masih melekat. Sedih tu masih melekat dalam masa 3 hari. Itu takziah direct pada yang waris kan. Ya. Kalau contoh sekarang ni dah melalui WhatsApp. Kalau WhatsApp tak ada waris itu, tapi cuma kawan mengantar kawan itu takziah sampai. Okey. Masuk dalam grup WhatsApp kan, masuk dalam grup WhatsApp. Ayah kepada ahli grup kan. Sahabat kita Din contoh kan. Contohlah kan. Meninggal dunia malam tadi. Kita pun sakan takziah kan. Kan. Sedangkan Din tak duduk dalam grup tu. Din duduk dalam grup B. Ni grup A kan. Kita punya Din mana? Din grup B kan. Sebab grup WhatsApp tu dah penuh. Tak boleh masuk kan. Tak ada makna lah. Kita ucap takziah tu kepada orang yang waris kepada yang meninggal. Bila tak ada dalam grup tu, kita takziah apa benda? Kan? Kita takziah ni kepada waris. Itu sebab dalam Islam takziah ni terus direct dengan orang tu, salam dengan dia. Kalau kita boleh salam laki-laki kan, perempuan-perempuan, kita salam ucap takziah. Kalau dia tak ada kena mengena, tak ada pun warisnya dalam tu, kita sakan dalam tu takziah daripada pagi sampai tengah malam takziah. Cerita takziah ni, Al-Fatihah ni kan, Al-Fatihah ni kalau dah mula masuk jangan lagi nak suruh berhenti la ilaha illallah, punyalah payah. Kau Al-Fatihah apa? Fatihah tu kau baca, bukan hantar dalam grup WhatsApp. Fatihah tu dia lah baca. Seorang-seorang di rumah duduk dia dalam kerusi baca. Alhamdulillah rabbil alamin sampai habis. Habis je waladhdallin, amin ya Allah Tuhanku, mudah-mudahan adalah ganjaran pahala ke atas diriku dengan Fatihah yang dibacakan tadi. Semoga dengan pahala yang ada itu panjanglah kepada si dia almarhum yang meninggal tadi, sebut nama dia. Macam tu. Ni saya sedekahkan Al-Fatihah kepada dia. Mana boleh sedekah Al-Fatihah macam tu? Belajar kat mana? Geram kan? Geram sikit lah, bukan marah, geram sikit. Tapi balik dari Aceh ni semangat. Contoh kan. Jadi takziah ni berdepan, itu adalah yang dihamzah. Dalam grup WhatsApp boleh kalau dia ada, sebut nama dia. Kepada saudara Din saya mengucapkan takziah. Semoga Allah merahmati rohnya. Bawah tu doakan, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Tak kira lah apa. Din yang baca ni, dia kata alhamdulillah ramai yang mendoakan. Kan, takziah kepada dia boleh. Baik. Bertakziah pada hari keempat, setelahnya dan setelahnya hukumnya makruh, kerana ia akan mengingatkan kembali kesedihan berpisah dengan si mati dahulu. Nampak Islam jaga, nampak Islam jaga macam tu. Hari keempat nak takziah lagi. Takut-takut orang ni bila masuk dah hari yang keempat, kelima, keenam tu dia kena punya kesedihan tu dah mula kendur. Sedih lah. Sedih ni bila orang yang kita sayang meninggal, tuan-tuan, terutamanya mak ayah kita kan, dia bukan main 3 hari kan. Dia tak main 3 hari selagi kita hidup lah. Selagi kita hidup, kita akan teringat kat dia kan. Bila kita balik kampung, bila kita duduk seorang-seorang, teringat zaman dia ada, automatik dia akan datang rasa sedih kan. Tapi dalam Islam, kesedihan yang sangat-sangat dirasa tu 3 hari kan. Masuk hari keempat tu dah mula boleh menerima kenyataan kan. Aku juga akan pergi. Hari ni ayah pergi, hari ni ibu pergi, suatu hari aku juga akan pergi. Dia hari keempat tu dah mula slow kan. Sedih tak sedih lah kan sampai bila-bila pun. Jadi dalam Islam, masuk hari keempat tak payah takziah lagi. Makruh hukumnya kan, makruh hukumnya. Dia tidak lagi jadi sunat. Tak dapat pahala lah masa tu takziah. Kalau masa 3 hari tu takziah kat orang dapat pahala, kita dapat pahala.
Sebab sunnahnya begitu, kan? Kecuali kalau kita duduk jauh tadi lah, tak dapat balik pada masa tu, ada halangan-halangan tertentu. Ucapan ketika bertakziah adalah seperti berikut: a'zamallahu ajrakum. Itu kalau nak lafaz lah, kan? Semoga Allah membesarkan pahala kamu, atau a'zamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum wa jabara musibatakum. Semoga Allah membesarkan pahala kamu, membanyakkan kesabaran kamu atas apa yang telah pergi, mengampunkan ahli keluarga kamu yang telah meninggal dunia, dan menghilangkan bahaya dan musibah yang menimpa kamu. Selalunya kita cakap apa? Bersabar, kan? Sabar ujian Allah, kan? Kita selalu kita cakap kan? Takziah, moga tabah menerima ujian daripada Allah. Kita semua juga akan kembali pada Allah. Peluk dia. Okey dah. Doa dah tu, kan? Tak payah dia fikir a'zamallahu ajrakum. A'zamallahu ajrakum. Sebenarnya nak sebut ni mata kelain, tak salah apa yang malam tu belajar. Barakallahu li wa lakum. Itu nak bagi khutbah. Tak payah macam tu, tak payah duk pening-pening, kan? Takziah daripada saya, peluk dia, kan, elok-elok. Macam tu cukup dah takziah ni, kan? Baik. Kemudian seterusnya, faslun alladhi yalzamu lil mayyit arba'u khisalin ghusluhu wa takfinuhu was salatu alaihi wa dafnuhu. Tajuk lain tu masih lagi bab kitabul janazah lah, kan? Tapi takziah tu dah habis dah. Ni cerita tentang, dia cerita yang menjadi kewajipan, yakni ke atas orang hidup, wajib ke atas orang hidup. Kita yang hidup ni wajib kata kita apa? Kepada mayat. Yalzamu lil mayyit arba'u khisalin, yang menjadi kewajipan kepada kita, tanggungjawab kita ni kepada orang yang meninggal ni, pada mayat ni, ada 4, iaitu memandikannya, mengkafankannya, mensolatkannya, menguburkannya. Kita selalu kita sebut apa? Dah ke bumi belum, kan? Itu bahasa sini. Kalau kami sebelah utara ni, Perak, Kedah, Penang, Perlis ni, tanam pukul berapa tanya? Saya pernah di Selangor, masa saya dulu lah sama nak belajar tu, kita dah tanam belum? Dia orang pandang. Apa pasal kau ajar sangat bahasa mana? Kita pun dah jadi kebas satu badan, kan? Apa pasalnya? Kau ingat anjing tanam-tanam mana? Macam kami kat utara tanam biasa. Itu memang bahasa kita seharian, kan? Dah ke bumi belum? Kalau ada sebut dah kena ke bumi berapa, dia orang semua pandang. Duduk Kuala Lumpur, kan, tanya. Kalau kita kat Perak sebut nak ke bumi kan berapa? Kuala Lumpur. Macam tu lah, kan? Kita biasa dah tanam belum? Nak tanam berapa? Macam tu lah. Kan? Sebenarnya tak ada masalah pun. Kitab yang kita baca kat surau Blok C tu, kitab lama tu, dia kata apa? Adapun bangkai yang telah meninggal. Apa pula bangkai ni, kan? Rupanya mayat tu, kitab lama dia sebut bangkai, dia tak sebut mayat. Kalau kita pergi sekarang ni guna bahasa kitab, dah sampai dah bangkai, kan? Kita tanya, meninggal kat hospital, kan? Bangkai dah sampai belum, kan? Tu bahasa kitab tu, kitab Pidaman Penuntut tu, tak baca lah tu, dia sebut bangkai. Baik, jadi ini antara perkara-perkara yang kita kena buat, kan, yang kita kena buat untuk kepada orang yang hidup ni. Mandi, kemudian kafan, kemudian solat, kemudian kebumikan. Tanam tadi lah, kebumikan. Cumanya ada part-part tertentu, ada jenis-jenis mayat tertentu yang tidak perlu kafan, yang tidak perlu solat, yang tidak perlu mandi. Ada mayat-mayat yang keadaan yang macam mana, kategori yang macam mana. Panjanglah syarah dia ni, kan? Panjang, memang sangat panjang lah kalau kita nak tengok satu-satu. Jadi kita sambunglah pada minggu yang seterusnya, insyaAllah. Ya. Tadi mayat roh tangan mayat,
nak cabut kan. Macam tu. Lepas tu dia katakan nak bila ada gangguan tu, tu tak boleh. Macam mana? Waktu bila? Waktu bila? Meninggal. Dah meninggal ke belum meninggal? Belum. Nak cabut tu. Lepas tu Syaitan ganggu kan? Dah malaikat ada tu kan? Sebab Allah izinkan. Itu perjanjian dia dengan Allah Ta'ala. Sebelum Allah suruh dia keluar daripada syurga, fakhruj minha fa innaka rajim. Allah kata, keluar kamu daripada syurga ini, kamu ni makhluk yang dilaknat sehinggalah ke akhirnya. Dia diminta dengan Allah Ta'ala, boleh keluar wahai Allah, tapi aku nak minta satu je. Aku nak cari jalan ataupun aku nak sesatkan anak Adam ini dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, sehinggalah ke penghujung nyawanya. Allah izinkan. Walaupun malaikat pada kita nak hantar roh dia, syaitan juga memainkan peranan dia masa tu. Jadi yang nak menyelamatkan dia siapa? Kita yang duduk sebelah, betul tak? Manusia lah makhluk yang paling mulia kan? Manusia yang duduk sebelah tu masa itulah bawa dia untuk menuju kepada jalan Allah. Malaikat ni tugas dia tarik roh keluar daripada jasad sahaja. Masa tu malaikat bukan bertugas untuk lawan dengan setan. Malaikat dia takkan lawan dengan setan tu masa tu. Yang lawan setan siapa? Kita. Kita manusia ni kena lawan setan dengan kalimah la ilaha illallah. Bila tenang, malaikat akan cabut keluar tu roh daripada jasad. InsyaAllah. Baik, nanti kita sambung bab-bab yang nak ceritakan tentang mandi, macam mana mandi, macam mana kafan semua tu kan. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan hadapan lah, InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.